Okay, hai, Assalamualaikum. Oh, korang kat bawah sini kan. Okay, so sebenarnya hari ni kita tak ada tripod. Okay, so view kita daripada bawah ke atas. So kita macam biasalah, kita nak unbox this one. Oh, apa kan? Besar ni. Okay, daripada pintu tu. So jom teman aku buka, unbox lah kiranya kan. Yuk, pegang ni. Okay, yang ni aku tak sure batch berapa. Nanti aku semak balik dan aku akan tulis kat sini tu ni batch berapa. Okay, ini ada makanan kucing aku. Makanan kucing dia China kan. Macam begini tak apa tajam lah. Sebab ke jadi pedas. Wah, dah boleh unbox lah. Sebab sabar lah. Jatuh pula. Okay, ni yang pertama. Ini yang pertama ni. Aku beli sarung tangan. Nak tengok tak macam mana sarung tangan tu. Dia transparent. Sini. Kita balik. Jatuh pula dah. Okay. Ketat ya. Biasa. Habis. Macam ni sarung tangan dia. Ada angin. Okay, yang pertama. Yang kedua. This one, plastic teh. Kalau macam nak buat teh serbuk ke kan, tu boleh lah. Tak dalam ni je. Tak ada lagi nasi. Okay. Next, kita ada marker. Aku beli marker dekat office kan. Yang mana datang-datang tu kan suka macam minta tak nak bawa stationery sendiri. Jadi for me benda ni sangat penting. Dan marker ni dia ada yang halus, itu dia ada yang tebal juga. Banyak lah dalam ni. Satu ni ada 10 kot. Kita siap plastik sini. Nice kan? Yang ni permanent ya, permanent marker. So boleh tulis kat sticky note juga. Next kita ada apa? Dalam gambar dia besar, dia tibanya kecil. Dia salmon. Kita lagi makan lagi. Dia besar lah. Hai. Lah orang semua baca je. Ini pun sama juga aku rasa. Kena kucing juga. Ni kau tak ada. Okay. Tapi bagus lah juga dalam bekas kan? Sebab dekat dalam gambar tu bersaung. Tapi dapatnya bersaung lagi. Kira dia tak ada. So cara makanan ni salmon tau. Kalau dia tak suka siap dia bagi anjing. Padahal ke dia milih sangat kan. Yo, ni berat. Aku rasa kita barang kecil. Okay, kita dah. Tofu kat kita. Punya dah lama, tak nunggu. Berkurun dulu sampai. Last kita ada 2 kotak. Ada potong. Satu. Dua. Habis. Benda sama sekali lagi. Sekejap kita buka satu.
Oh. This one. Kita nak letak cake 4 inch. Bento cake. Nice. Okay. Bento cake. 4 inch. Ini pun sama tu. Sama. Saya pada yang sama tu. Yang ni version plastik ni. Macam ni. Okay. Ni pun 4 inci juga. So sekian sahaja kita punya unboxing. Yang keberapa aku tak ingat. So ada lagi batch lain yang akan sampai soon. Mungkin kita buat lagi, okay? Bye.